Ini adalah beg yang aku memang hari-hari bawa, dan dekat beg aku ni ada satu benda yang aku nak tunjuk kat korang. Ini adalah Ulanzi MA30, satu tripod nipis dengan MagSafe untuk dekat kat phone korang yang aku memang bawa sentiasa. Okey, tripod ni aku tak letak dalam beg tau, aku letak dekat luar beg sebab benda ni kita boleh letak kat luar beg dengan cara kita sangkutkan gunakan karabiner yang ada dekat MagSafe ni. Macam ni sahaja. So, kalau phone korang ada MagSafe, contoh macam phone ni ada MagSafe, so kita lekatkan je dan boleh terus guna. Nak pegang phone masa tengah record video memang sangat nice. Tak kisahlah menegak macam ni ataupun melintang begini, boleh sahaja. Ataupun kalau korang nak jadikan sebagai stand holder, boleh keluarkan kaki dia macam ni, korang boleh kangkangkan and then letak je dekat atas meja ataupun atas permukaan rata. Rendah macam ni boleh, nak tinggikan korang boleh buka sampai habis, kangkangkan sikit dan boleh terus letak dekat atas meja. Yang ni warna hitam tau, warna lama tau. Korang boleh pilih warna hijau dan juga warna merah. Yang tu warna terbaru. Aku nak beli tapi yang ni tak rosak lagi. So macam tak payah beli dululah, nanti dulu. Kalau dah rosak baru aku beli yang warna merah ataupun warna hijau. Ataupun kalau Ulanzi nak bagi kat aku terima. Tapi yang penting Ulanzi MA30 ni memang aku akan bawa sentiasa sebab memang sangat function untuk aku punya kerja-kerja konten dekat TikTok ni. Memang sangat nice. Kalau kau nak dapatkan, ada dalam link kat bawah, tekan aja. Lepas tu boleh pilih antara warna hitam, hijau ataupun warna merah. Sangat cantik. Ulanzi MA30. Mantap.